Peraturan Dewan 36(4). Tan Sri Speaker, saya terpaksa bangun. Saya tahu Tan Sri Speaker merupakan seorang yang juga mempunyai ijazah dalam undang-undang dan seorang peguam yang hebat. Dan Speaker telah membuat satu ruling. Tetapi saya telah bangun beberapa kali apabila saya merujuk kepada 36(4). Bila saya pun berbahas, saya tidak mengeluarkan sebarang kenyataan terhadap mana-mana ahli parlimen ataupun Parti Perikatan Nasional. Saya menghalakan semua perbahasan saya di atas isu di kawasan saya dan isu-isu yang perlu kita bangkitkan bagi perundingan dan keputusan menteri. Saya masih tersinggung lagi dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Arau bahawa kalau peruntukan tidak diberikan, yang beragama Islam di sebelah kajian ini adalah berdosa. Speaker telah membuat satu ruling mengatakan bahawa dia boleh menukarkan ayat. Tapi menukarkan ayat tidak menyelesaikan perkara itu. Dan saya hairan dan begitu malu ada di sebelah sana yang tepuk, bersorak, menyokong dengan Arau. Saya malu. Yang tepuk dan sorak dengan Arau. Bila Arau menghalalkan kenyataan itu terhadap ahli parlimen yang beragama Islam. Tak malu ke? Okey. Saya sedang berurusan dengan speaker. Tolong duduk. Sekejap. Pengkalan cepat duduk. Pengkalan cepat. Saya urusan dengan speaker. Kamu duduk. 36. Pengkalan cepat. Ni apa ni? Pasar ke? Okey. Pengkalan cepat nanti. Kalau nak bangkitkan nanti. Celutong? Ya. Saya tak mau berurusan dengan pengkalan cepat. Saya dah kata. Apa yang saya nak kata dalam pengkalan cepat, saya dah kata dah. Berkenaan isu Palestin dan macam-macam. Saya tak mau berurusan dengan dia. Baik. Saya berurusan dengan speaker. Saya ingin speaker membuat satu ruling bahawa perkara ini tidak boleh berulang. Kalau dulu DAP ada ahli-ahli parlimen yang beragama Islam di DAP dihina, saya bangun. Hari ini ahli-ahli parlimen beragama Islam dikatakan berdosa kalau Perikatan Nasional tak dapat peruntukan. Tolong buat ruling, speaker. Tolong tegur dan pastikan perkara ini tidak berlaku. Okey. Speaker, tak boleh biarkan dia berucap. Tak ada. Okey, saya buat ruling sekarang. Ruling saya dah buat dah tadi. Dan saya percaya YB Arau pun dah tukar apa yang dia cakap. Kalau YB Jelutong merasakan bahawa tak puas hati, boleh buat usul. Tapi tentang isu ni saya dah buat ruling. Okey. Speaker. Jadi, okey. 36-12, speaker. Ya. Sekejap. Pengkalan cepat dulu. Syalam, sekejap. Saya nak sambung Jelutong sikit saja tadi. Tak apa. Syalam nanti jap. Pengkalan cepat. Kita tertib. Ya, pengkalan cepat. Sudah menjadi amalan Jelutong ni. Dia ni nombor berapa ni? 36-12. Okey, 12. Dia sentiasa memetik ayat yang mengelirukan dan tidak sebagaimana yang disebut oleh Arau tadi. Arau kata tadi, berdosa sekiranya tidak menegur Perdana Menteri tak bagi peruntukan. Kerana ini satu amanah. Sekiranya tak menegur. Tapi dia tak masukkan perkataan tu. Inilah yang dia dapat live. Orang tengok seolah kami bercakap sedemikian. Inilah Jelutong perangai dia. Bukan cepat. Dah. Maksud sekiranya tak boleh. Isu ni dah selesai. Saya dah buat ruling. Okey? YB Syalam, pasal isu apa ni? Terima kasihlah kerana keprihatinan Jelutong tentang... ini peraturan Dewan ke apa? Sama dengan yang Jelutong tadi, saya nak sambung sikit je, Speaker. Sama dengan Jelutong, peraturan... Kalau nak sambung lagi isu tak ada, Syalam. Melainkan ada isu baru yang nak dibangkitkan. Isunya ialah, saya berterima kasih... Kalau begitu, saya nak sambung yang perkalan cepat. Sekejap lah. Pada Bunta, tadi saya dah keluarkan kan? Tunggulah sekejap. Ya, Syalam. Terima kasih kepada Jelutong, tetapi kita tak kisah sangat pun pasal Arau nak kata dosa ke tak dosa, sebab yang menentukan dosa ni bukan Arau. Itu saja saya nak sebut. Okey, dah. Terus. Itulah Jelutong tak faham. Speaker point order 36 Tuan Speaker, saya sambung. Ini saya nak buat ruling dah. 36 isu baru. 36 10C. Perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan satu kaum dalam Malaysia atau melanggar mana-mana syarat dalam pelemahan atau hasutan.
1948. Tadi saya dengar Arau kata ahli parlimen yang bukan Islam jangan menyebut. Ini satu kenyataan yang dibuat dalam Dewan. Mengapa kita tak boleh bangun? Ini hak ahli parlimen. Adakah Arau kata yang bukan Islam ni second class kita tak boleh tegur? Ini satu kenyataan. Saya minta Arau tarik balik. Itu nak bercakap tentang dosa pahala. Ini satu kenyataan yang biadab. Speaker. Dah, saya tutup dan saya jemput YB Sungai Siput. Terima kasih.